Sayangnya. Ini yang wheelchair yang kita minta tu lagi kan? Oh, baru dapat. Kita Ya, buat tu. Malaysia lah. Apa ni? Insurans semua ada. Ada cover semua lah. Okey, Oh, tu yang tak boleh kena claim insurans dulu itulah. Sebab tak tahu, tak ada dashcam lah. Tak ada dapat dashcam mana-mana. Anak sulung kan? Ada nak berapa orang? Dua orang. Ada SPM pun. Oh, yang tahu ni SPM? Apa mak ayah dia, kita semua ada boleh tengok apa-apa keperluan yang lain lah nanti insyaAllah kita tengok. Hari ni kita tanya Zara, tanya khabar semua. Siapa yang duduk? Mak? Oh, mak betul. Ni nak kerja mana? Kerja ladang ke? Dia kerja. Dia kan tak selera. Makan okey. Cuma nak kuatkan tulang lah. Tak selera makan. Dia jenis makan memilih sikit. Lepas tu doktor bagi susu untuk tambah apa orang cakap? Protein lah. Protein dia apa semua lah. So sekarang ni perlu ke tak? Sekarang ni untuk tulang lah. Lepas tu pergi farmasi lain. Oh ada pun kat sini bulan tu kata pergi. So rasa perlu tak susu tu? Nak ke? Nak. Malam ada minum tu. Okey. Sebelum sarapan tu susu malam. Susu Brand Nova untuk tulang Nanti kita tengok. Bagi IC. Jadi pakai pampers tak? Pampers size apa? Brand lain saya. Brand apa yang selesa? Awak dah apply semua brand dah ni? Yang biasa pun boleh tapi saiz ikut brand. Saiz SL yang brand ni okay. Oh, cutting dia lain-lain. Cutting dia lain-lain. Tak sama Ada besar ada kecil Tak apa nanti kita ni. Ni sikitlah semangat. Pagi tadi kita datang ziarah, ada sikitlah makanan semua. Awak kuat semangat. Tak apalah apa ni orang kata dugaan tapi tak apalah kita insya-Allah kita doa yang baik-baik semua Belajar jugalah kena. Tak jangan lupa nanti takut tak lupa pula kan. Kuat semangatlah kita doakan yang terbaik. Kita doakan awak cepat sembuh, cepat sihat Mak anak sulung kan nak jaga kena. Mak ayah yang kena kan. Terima baik. Kalau potong makcik senang tu tak gaduh nak ni. Pembuat tu payah elok dia juga. So potong lah. Okey tak? Kalau guna pun tak boleh guna sebab dia jadi dah tak jadi apa dah. Dia dah lembik dah. Dah buang dah. Jadi kalau jalan dia terbalik pun tak boleh jalan. So okey lah ni. Boleh sebab payah kan kat rapi dialisis. Pakai tongkat sebelah. Tak, pakai kursi roda. Dia tak bagi pakai tongkat ketiak tu. Oh, tak bagi. Takut jatuh. Doktor patok yang ni. Boleh dah makcik beli juga kata jangan makcik bahaya. Dia takut tak kuat pegangan tu. Dia betul makcik pakai kursi roda. Pakai kursi. Tapi okey lah kan. Tu yang ada kita bawa apa? Itu barang pampers sus. Itu dia ganti dengan Mak Su. Mak Su. Oh, ganti jaga-jagalah. Wow, semujur dia tengok. Ada suami yang payah tu. Kena gila-gila. Itu pampers susu untuk siapa tu? Ni baru. Ini tak pakai pampers susu kan? Sini. Pampers seluang. Sebab sekarang dia tak balik hari ni lagi nak balik rumah so, dia. Kalau tapi setiap hari ada orang tengok lah. Setiap hari tapi gila-gila lah. Memang lagi? Bulan-bulan. Dia kadang dia duduk sebulan. Oh, macam tu. Okay, gilirannya sebulan. Oh, faham. Hilanglah dia balik, adik mai duduk sini pula. Oh, sebulan-sebulan macam tu lah. Sebab Kak Noh pun nak jaga tak boleh kan. Kita pun pilih sini. Kaki pun dah hilang nak jaga macam mana. Tak boleh jaga dah. Siap. Boleh lah masak. Boleh masak sekarang tak boleh buat apa. Tolong bersih bawang tapi boleh. Nanti bila dah kuat sikit baru boleh ni lah. Bila dah biasa sebab baru lagi kita. Nak bulan 7 ni nak pergi ukur nak buat ikhlas tu. Tapi tak tahulah sebab doktor tu kata kalau. Ni pants. Ni diapers. Ni mak kan. Jumpa itu okey, lepas tu ni dah hilang kaki. Loh, jaga makan. Aduh, tak apalah kita doa yang baik-baik.
Ni banyak umur. Sampai ke Mancih, Telemong lagi. Ya. Ha. Kita jaga diri nak. Doakan yang terbaik nak. Sebab sangat nak. Ai minta tolong kat Patih ya. Apa dia? Minta bantuan sikit. Bantu apa? JKM tu minta lah sikit. Bagi kat Patih sikit. JKM. Kak Nah dapat kan? Nah, dia Dia dah yang dia satu rumah, satu rumah 2 seorang je. Tak boleh 2. Patih ingat tanah semula tak ada duit nak minta. Kita bantuan. Tak, dia satu rumah 1 orang. Seorang je. Pemohon. Dia tak boleh lebih. Sebab dia dah Nanti zakat saya cuba Mak Teh. zakat Nanti saya tapi zakat pun mungkin one off ke apa pun Ah, macam one tu. off dia. Dia orang boleh tengok. Ali. Kena minta surat doktor dulu. Nanti pergi jumpa Pula hospital itu. doktor tak satu surat doktor kata memang layak untuk dapat pengesahan. Memang macam minta JKM tu. 4 bulan 5 pergi mana? PD College Unity. Lagi? Bila dia pergi? 21/6. Belum lagi? Mana dia? Cik? Ha? Bantuan susu? Bantuan susu? Lagi ni? Ni pun. Ingatkan sama belajar. Cik Kak? Yang ni? Bila pergi? Isnin ni? Oh ya, 9. Gambar? Okay. Tahniah ya semua nak sama belajar. Semoga dipermudahkan urusan diorang. Semoga juga diorang dapat pandai jaga diri tempat diorang kan. Dan penting juga dapat bantu parent balik lah, ibu bapa balik. Jadi diorang dah belajar insyaAllah. So hari ni Pejabat Parlimen bagi sumbangan taklah besar mana, tapi sebagai tanda lah kita kepada pelajar-pelajar cemerlang di daerah Bentong ni kita bagi sebagai tanda ingatan dan juga sebagai tanda semangat lah para pelajar ni untuk belajar, sambung belajar kan. Betul tu. Okey, jadi kita nak masa panjang lah sebab saya pun banyak lagi rumah lain nak kena pergi. Jadi terima kasih lah sebab short notice juga. Tapi terima kasih lah dapat hadir. Nanti kisahlah kat anak masing-masing Tu yang nak pergi tu? Wah, okey bagus. Jangan main-main kata orang. Okey, kisahlah dekat anak. Tak sempat nak jumpa tapi tak apa, insyaAllah kita boleh jumpa lain hari lah. So boleh kita bagi je lah penyerahan je. Penyerahan je. Salam kat mak. Ini anak yang seorang ke anak ni? Nombor 3 dah. Okey, baik. Oh, wah. Cikgu lah. Ya. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Kita simple je macam tu je. Kita nak bagi tu je. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa, lain-lain isu nanti insyaAllah boleh je hubungi Pejabat Parlimen. Dah salam 10 kali dah. Salam kalau ada apa-apa isu sebagainya boleh hubungi pejabat kita lah. Belajar elok tau. Bukan. Dari mana tadi? Boleh lah. Ya. Pampers pula nice. Ini. Apa ni? Pampers Banyak pakai pampers. Siapa yang jaga? Oh, agak jaga. Anak. Anak. Tapi biar je. Biar je. Tak apa. Makan okey. Puas tak? Tidak. Luka-luka lain tak ada? Luka lain tak ada? Macam mana tinggi ke? Tinggi lah. Masih tinggi lagi tak? Oh, juga lah bagi makanan. Yang sikit makan. Okey. Saya balik dulu Jaga diri baik-baik. Doakan kesehatannya sampai tambah baik lah Oh, ramai. Ujang marah. Okey. Baring lah. Bagi je lah. Makan semua okey? makan bubur je sikit. Kamu je. Tak tenaga sangat lah. Mungkin susu. Memang tak ada dia memang tidur. Susu? Susu?
Tak minum susu, tak nak. Tin. Yalah susu tin lah. Sikit. Tak ada pakai oksigen? Ada yang putih. Hmm. Ada putih. Ada. Okay. Berapa umurnya? Berapa? 60? 64. Tak ada keluarga. Tak ada keluarga. Anak. Ada anak. Semua kat luar. Semua kat luar lah. Okay, baik. Sultan, so tak tarikh lagi. Belum. Berapa lama dah? Bulan berapa ni tu? Pak Long. Jadilah kan? Baru 12 bulan. bulan tu sih. Menunggu. Dia apa? Operate apa? Yang Baru lah. yang pertumbuhan tu. Yang ketumbuhan tu lah. Itulah nampak. Nampak dia naik. Dalam baju tu lah nampak. Tu dia tadi nampak naik tu. Nampak bengkak tu. Dia lah tengok tu dia punya nampi tarik tu pun dia dah. So tarik tu tak dapat lagi. Tak tahu lagi. Tahu. Dia tengahkan telefon. Telefon je lah. Ada? Kat rawatan tadi anak saya perlu ubat dia dah habis. Oh, dia pergi ambil. Ambil ubat. Okay, tak apa nanti hantar gambar je tu. Gambar kat rawatan tu. Saya nak tengok nombor sebab dia ada nombor pesakit. Saya nak nombor pendaftaran sakit tu. Okey. Oh, ni kating kita bagi. Oh, okey. Okey lah. Bolehlah duduk tegak sikit. Kalau tak bagi pun. Okey, cik, kita balik dulu Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, Kak. Jaga diri. Anak kami. Assalamualaikum. Salah. Oh, Akbar. Accident dengan apa? Ada insurans semuanya ada? Dia bagilah. Ada bayarlah. Ada lesen ke tak? Kosong lah, kosong. So, apa kita bagi bantuan ni? Ada pernah dapat bantuan apa? Ni bapaknya kerja apa? Negeri Getah. Maknya jaga anak lah. Tu yang paling kecil. Ni paling kecil ni. Umur? 44. Muda lagi. Anak berapa orang semua? 7. Ni paling kecil ni. Anak tambah lagi ke? Itu mesin oksigen? Siapa bagi? Insurans bagi. Cover lah. Inilah. Dah dapat yang free lah kan? Dia backup. Sikitlah semangat sebagai tanda hari ni kita datang ziarah. Tapi bantuan mulana memang dapat kan? Pampers dengan susu tu lah kita akan bagi sampai dia memerlukan lah sampai memerlukan lah. Kemudian kalau ada apa-apa yang lain perlu bagi tahulah yang mana kita boleh bantu dari masa ke semasa kan? Ya. Doakan semangat. Apa ni? Apa dia? Ada dapat bulanan kan? JKM dapat berapa? 650. Zakat dapat JKM saja lah 650 je lah untuk dia punya ni lah barang-barang dia kan. Okey, tak apa bang. Kau semangat lah semoga dipermudahkan semua. Lagi rumah ni. Oh. Tak boleh ni lah. Memang tak boleh langsung tak? So memang doktor kata tak boleh baik lah. Boleh baik lah, cuma ambil masa. Ada pergi fizio? Ni yang bongsu ke? Oh anak adik. Oh ni yang minta ni. Toilet wheelchair. Kan? Yang ni ke yang awak nak? Yang ni ke yang awak nak? Yang macam mana? Dalam gambar? Aha. Oh, bawah tu. So ini dia kena tukar-tukar. Dia nak yang ada ni. Sebab itu ada few orang minta. Confuse tu. Campur-campur. Masuk ke macam Muhammad Osman.
So yang tu Wisha tu bila boleh ni? Kalau awak ni, kamu nak bicara tanda tu, orang nak Tak, kita kan tak tahu. Mana Zizi lupa tu bang. dah tahu lah. Sebab itu hari ada banyak permohonan. Ada balik. Ada rasa aku tahu, orang tu datang. Mana tahu tak tahu orang tahu. Itu masa tu kan sibuk kematian sakit semua kan. Semua sibuk ni. Dia Rumah tu dah mati orang. dia apa malah. Dia apa malah. Tunggu lagi kan? Ha? Tunggu lagi kan? Nah, sikit lah. Bagi tanda kita datang ziarah. Yang wheelchair tu nanti kita uruskan. Ya? Baik. Semangatlah. Fizio tu kena jangan tak pergi. Fizio penting tu. Kalau kau masuk mesti malas-malas kan? Kena nak guna. Kalau tak datang siku kan je. Boleh lagi siku lah. Tapi boleh ada pergi. Boleh jalan. Ngetel dia lagi awak ni. Wah, ngetel lagi. Kolesterol jaga lah. Ha? Apa makan kau? Apa kolesterol? Jantung cek ada tak? Okey. Semua okey lah. Bulan 7. Siapa bawa? Anak. Kat rumah ni ada berapa orang? Dua je kan? Kat rumah berdua je. Awak cakap tu nak jumpa YB dengan mak, YB datang tu. Okey lah, tak sikit. Boleh jalan kat mana? Kalau nak kat mana pergi. Cik lah ni kita bawa sikit bakul makanan. Oh tu bangga. Ya. Eh? Okay. Semoga cepat sembuh, cepat semangat. Jaga makan minum ya. Jangan kena tidur juga. Tidur tak cukup pun faktor juga. Bagi tidur cukup. Jangan stress, nak stress benda je tak? Kita balik dulu ya, minta maaf. Banyak lagi rumah lain. Tak sempat nak lama-lama. Terima kasih banyak ya. Jaga diri Ya, insyaAllah. Ini lala. Tak payah duduk. Kejap saja. Mama hantar. Leng ah. Yai. Okey, baik. Jaga diri ya. Okey, nanti pun jaga diri, jaga kesihatan baik-baik ya. Okey. Pegang. Mana kursi? Memang tak nampak ke kabur? Kalau bayang Bayang-bayang je lah. Kalau kat rumah ni tahulah. Tak apalah, dah tahu selok-belok. Tahu selok-belok Tak apalah. Kalau balik apa ibu rumah, Tak boleh dah. Macam tu lah. Ada urut-urut lah. Yelah, dekat-dekat kat rumah je lah. Jaga diri sendiri tu okey lah Duduk anak duduk sekali. Itu rasa Kita datang ziarah. Tanya khabar, tanya kesihatan macam mana. Kalau apa-apa keperluan, bagi tahu je dekat anak bagi tahu dekat air. Ya? Tak duduk dua. Kadang-kadang Ada macam ni je lah baring je lah. Macam ni je lah. Sebab apa? Sebab tak larat ke apa? Dia punya nama jadi apa? Makan semua okey lah, makan solid lah. Bagi dekat air. Lentil semua tak ada lah, tak kira lah. Awak kan? Okey.
Bapaknya ada lagi? Sama. 73. Duduk dengan siapa dekat sini? Adik dia. Adik ada anak? Abang Cik. 他跟他姐姐一起住的， Kakak dia. Kakak. Adik ada anak? itu anak dia. Oh, ini tu yang cucu besar. dia. Oh, ni cucu. Berapa orang dekat rumah? Anak dia tanya, anak perempuan yang pertama itu dia sudah sebenarnya tak ada kahwin dan dapat anak. Jadi itu laki seorang lagi. Okey, Jadi dia faham. sendiri dan Jaga dia sendiri. bawa balik. Ada itu terpaksa jaga mak dengan budak tu lah. Yelah, yelah. So, apa ni? Berapa orang dekat rumah ni? 1, 2, 3, 4. 4 orang. Okay, kasih sikit wang belanja. Ya. Ni ada mana barang sikit. Barang dapur. Just for you. Kakak pun tua, dia kadang-kadang ada sakit. Dia pun tak dapat kerja soalan orang. Dia lagi lama tak kerja. Dia memang dulu kakak dia yang jaga dia. Anak dia kerja tak? Anak perempuan dia ni tak ada. Dia tak jaga dia. Ada seorang, mak dia ada lah. Mak dia ada lah. Mau mari sini. Aduh. Saja sehat ke tidak? Sudah makan belum? Kaki pun aku operate. Operate. Baru operate dah. Hospital Oh. Senang mari dah. Jangan tadi kapal. Laki-laki mari sini. Aduh. Ini sama saya. Kita dah sudah lupa. Tidak, jangan lupa saya. Aku cinta padamu. Wah. Itu bayang apa tu? Mesti datang. Siapa yang saya yang lagi? 乜撚身位？乜撚身位？我度啊！Bantuan sara hidup PHH. Sama saja, tukar nama saja. Lebih yang itu tepat. Lah, kita sebab bila setiap tahun dia akan update. Kalau ada sakit, saya boleh dapat buat rayuan. Ada buat rayuan tak? Kebajikan. Sebelum ni kita bagi paper start bulan 2 ni tak ada transport tak pergi ambil. Ha. Stok dah. Lepas tu kita tak hubungi. Ha. So baru dapat tahu lah. So sambung balik lah. Sambung balik. Pakai pampers lagi? Malam. Malam, okey. So pampers sajalah, susu tak ada ah. So kita nanti sambung balik lah bantuan bulanan pampers ah. Uncle kerja apa? Tak kerja. Habis makan minum macam mana? Ada bantuan 350. 350 saja. Ini rumah sendiri? Dulu sudah beli. Oh, rumah sendiri. Itu saja. Lagi wang datang anak mana? Tak ada orang. Oh, tak ada anak. Anak jauh tak ada anak. Memang Tak ada anak. tak ada anak. So siapa jaga selain tu? Sendiri saja jaga. Ada kereta dah jual kereta. Pakai dua kereta kita tahu juga kan. Kita belanjaan. Patutlah. Pagi kita orang susah transport lah kakak. Transport. Ha. Mau pergi mana? Nak pergi hospital. Tak apa, kalau mau pergi hospital untuk check up dan sebagainya, you contact ini orang. I punya pegawai, Kumar. Nanti kita bantu carikan untuk hantar. Kalau itu urusan. Kalau urusan untuk pergi hospital ke, kecemasan, ini sikit ada sumbangan. Contact saya punya pegawai. Okey? Lagi apa lagi masalah? Masalah rumah. Kenapa rumah? Rumah bocor. Rumah bocor. Malam monyet pun sudah masuk. Ya. Monyet dan ular pun. Dia ada nak ikut belanja makan kan? Itu dalam IC. Ada dapat. Itu bantuan sara hidup pun ada dapat. Okey? So hospital selalu pergi hospital mana? Itu klinik. Oh, Temerloh hospital. Baru pergi tadi. Okey. Habis tu siapa bawa? Siapa bawa? Kawan bawa? Tak. Panggil orang hantar. Panggil orang hantar. Bayarlah. Bayar. Berapa bayar? Kalau Temerloh 150. Pergi balik 150.
Tinggi juga ah. Nanti duduk dengan siapa? Tenang lah. Mana dia? Berapa orang? Cuma berapa orang? Dah berapa orang? Ni turun. 5 orang tu. Orang lah. Nanti ini kita datang. Ini dalam. Tui lah mấy rồi. Hello, apa khabar? Anak. Enak. Berapa orang? 5 orang. You dengan family you. Ha? You dengan family. Lima anak ni tak ada. Kita datang ziarah, tanya khabar. Tanya khabar. Hati-hati. Nanti makan semua okey? Makan semua okey? Makan okey. Tak boleh jalan saja. Kursi wheelchair ada? Itu untuk buat. Tak ada keluar. So tak perlu lah. So you pergi bilik you angkat lah. Ada pakai pampers? Tak ada pakai pampers. Dia buat dia kena. Tak perlu lah. Taiwan mau yang pun. Makan ni lah. Bagi makan tu saja lah. Beli makan lagi. Oh itu sajalah. Mata aku nampak. Kurang jelas lah. Hati-hati. Kita balik dulu lah. Take care. Apa-apa boleh bagi tahu sama kita kampung. Okay? Thank you. Bye Hati. Bye Uncle. Bye. Bukan nama ayah. Hello. Long time no see. Ya, lama tak bagi dekat sini. You bagi dekat sini. Tak apa. Nampak. Jangan risau. Makan saja. Jangan cakap. Berapa umur Uncle? Cakap dia bukan hari-hari lah. 70 lebih. So far semua okey? Okey juga. You jaga? Ya, saya saja. Dekat sini ada berapa orang? Rumah? 6 satu. Kita sini ada 1 kelompok kecil. So yang itu dia bayar lah untuk jaga. Ya, yang 2 orang, 3 orang sama anak dia dah. You full time lah. Ya. Kita datang sekarang Uncle kita tengok tadi macam mana keadaan. Okey kurang, makan bagus. Kakak dengar kalau keluar lah. Ya, kakak banyak. Boleh nampak. Makan dia semua okey. Kalau makan tu pilih-pilih je mana tu pau sama roti, mie. Tapi boleh jalan ke tak boleh jalan? Tak boleh, tak Memang boleh. tak boleh langsung lah. Tak boleh. So semua cuci dekat sini lah. Ya. Dia pakai baju semua. So dia bulan-bulan akan dapat pampers susulan. Kita uruskan Okey. Okey Uncle. Ambil kakak. Saya pun nak tanya khabar juga. Sihat dah ke? Alhamdulillah. Okey, lutut semua okey. Okey lah. Makan Kita semua okey. sikit bangkit payung. Makan payung. Milih tak benda yang sedap di sini. Kita dah berumur ni. Tak nak makan benda. Kadang gitulah duduk masak. Masak. Berapa orang kat rumah ni? 3. 3 je. Awak? Ni lelaki tu Yang sakit. lelaki ni, ayah tahu ke kenal? Tahu, awak tahu. Dah pernah jumpa. Pernah Okey. jumpa. Dia PDK baru dia kat sana Ya. dulu kan. Okay, So kat rumah ni, ini Yang tu isterinya. Itu Ya, ayah saya. adik. Dia pun tak berapa sihat kan? Dia lepas dia sebab dia okey, dia boleh kerja. Dia kerja pembantu kedai. Salam. Mari sini Hai, Assalamualaikum. Berapa orang kat rumah ni? Dia orang berdua? Berdua lah. Duduklah awak, duduklah. Oh, abang yang jaga, abang dengan keluarga? Abang dengan adik. Oh, abang tak kahwin? Adik pun tak kahwin lagi? Lelaki perempuan? Adik perempuan lah. Abang kerja apa? Oh, jaga ayah lah. Oh, adik-adik? Kantin. Awak kerja kat mana? Johor, jauh. Ni balik apa? Cuti raya? Cuti panjang lah. Awak kerja apa? Penjara. Oh, penjara kat Johor.
Saiz apa ni? L. S. L. Sarung ke lekat? Sarung. Kalau sarung dia lekat tu dia dah buka. Tangan dia ni. Tapi makan okey? Pakcik. Dia apa stroke? Lepas tu? Banyaklah. Ni ada sikit lah untuk ayah. Sebagai tanda kita datang ziarah, tanya khabar Nanti kita bawa makan makanan sikit. Tapi nak makan dua-dua tu lah. Buat kat mana? Terbelok? Kita terbelok? Oh, okay. Akak umur berapa? 58. Suami? Suami sama. Sama umur dengan suami. Anak berapa orang? Anak 3 orang. Semua lelaki? Nampak motor tu semua lelaki tu. Semua kerja apa tu? Kerja JNT. Oh, je. Kerja baik lah. Oh, paip. Paip bentong? Dia dua paip bentong? Ziarah sekejap lah. Ada sikit sebagai tanda kita datang, tanya khabar. Nak ada sikit makanannya. Tu lah, tinggal kejap lah. Yang dia open pada format dengan kita. Nanti duduk dengan siapa? Orang nak jaga dia. Duduk dengan siapa? Anak. Lepas tu anak mana? Anak satu orang kerja. Satu orang kerja. Tapi ada kerja kalau dia pergi tak ada kerja, tak ada kerja. Tapi satu orang kerja. So jadi operate lah. Minta anak jaga sekejap. Sementara tak kerja. Saya dia punya jaga dia. Yelah. Kami suami pun sudah setengah tahun. Suami pun setengah tahun. So hari ni kita datang ziarah, tanya khabar. Ada sikit kita bawa sumbangan. Nanti okey. Ni Sebabnya saya tak tahu dia minum sesuatu. Saya tak berani. kena bagi tahu. Aku tak pegang janji pegang nasi. Dia tak Oh, Dia jenis protein punya. protein. sebab kena bagi tahu jelas. Sebab kadang setengah orang dia tak tahu. Dia ada susu dia ke apa. Kalau dia kata tak apa, tak kisah, bagi tahu susu untuk apa. Dan kita tahulah. Susu yang tadi, pressure tu untuk budak M. Lepas SPS orang nak masuk bulan 6 ni. Satu masuk polis. Polisas. Ada tu dia dah hantar borang permohonan dah kat pejabat. Pejabat parlimen. Kita ada bagi semangat sikit untuk belajar. So lah dia pergi ke pejabat parlimen. Bawa surat tawaran. Dia boleh naik motor tak? Lelaki perempuan? Perempuan. Siapa boleh? Dia punya IC dengan dia punya surat tawaran. Bawa dah. Kita dah dekat sini. Surat tawaran. Mana? Dia ada tak? Ada. Ada nak mohon untuk bantuan zakat ke apa ke ada ke? Tak nak mohon? Cuba bantu untuk ni lah. Untuk tempat bantu dia untuk mohonkan bantuan. Sebab dia dah tak ada kerja kan? DPM tak. Sebab ni dah datang betul pun tak suami. Nak pergi dah. Tempatnya dekat Buluh. Tapi dia baru nak mohon. SKL tu baru nak mohonkan nama dia ni. Sebab DBS kan. Ya, patutnya ada bantuan. Dulu dia cakap dulu 100,000 je dia. Dia duit jangan fikir je dia. Tak apalah boleh. Terima mula-mulanya. Lepas tu? Satu mana dia kepo 175. Dia tambah sikit ada. Tak payahlah cakap. Mana datang duit ni nak tambah. Tambahnya buat sini yang jaga dia berapa orang? Ada ipar je? Tapi rumah anak lain dekat. Tapi dekat je lah. Ni anak yang berapa? Menantu juga. Baik. Kita datang ziarah. Ni ada pakai pampers. Ada pampers. So kita bagi pampers. Ada pakai makanan juga. Apa ni? Makanan sikit lah. Bagi tanda kita datang ziarah. Tanya khabar. Ya? Penyakit SLE ni susah. Ya, betul. Dia sentiasa datang je kan. Berapa kali masuk hospital dah. Memanglah dia tak ada check in lah. Hari tu 8 hari sibuk. Sama. Lepas tu 4 hari. Dia sesak nafas. Dia kena duduk saja. Macam tu je lah ya. Jatuh banyak kali dah jatuh. Hati-hati. Jaga makan minum tak? Tak ubat. Tak makan ubat? Maksudnya 2 bulan 200 duduk belanja, 200 beli barang dapur. Dalam IC dia dapat duit kan? Ada dapat belanja dapur kan? Anak berapa orang?
tanggungan 3. Sekolah. Sekolah. Belajar apa? SPM tahun 1 dan tahun 5. Oh, besar. Oh, SPM tahun ni? Kena belajar elok-elok. Mana yang SPM-nya? Jantan, perempuan? Perempuan. Okey. Dah belajar baik-baik lah. So, nanti kalau ada apa-apa boleh maklum kat kita boleh bantu. Ini memang dapat bulanan ke apa? Oh, bulanan memang bagi kita pejabat parlimen ada support kan? Dia bagi kan? So, dah boleh lah lega sikit. Potong-potong lah. Memang bila dia orang start? Boleh ambil dekat pejabat kami tak pun setiap bulan dia ambilkan untuk kami sahkan boleh tak? Kirim. Boleh. Berapa lama dah dia dapat? Baru dapat? Baru lagi. Oh, baru lagi. So, ni setiap bulan akan dapat kita bagi. So, benda ni boleh tahan berapa lama kalau macam ni? Benda apa tu? Pen. Jarum. Jarum Dengan dia strip. tu Ini Sehari 4 kali. sehari 4 kali check. Cucuk 4 kali sehari. Itu insulin. Insulin. Tak, untuk check sehari sekali je pagi-pagi kan. Kat kita. InsyaAllah kita bantu mana boleh. Itulah anak tu dia kalau ikutkan dia memang kurang payah. Mana? Yang SPM? buat SPM tu. Lepas tu? Tapi dia fizikal. Dia kaki kalau ikutkan sini sikit lah kan. Lepas tu? Memang lahiran macam tu. Budak X-ray dekat Bentong. Tapi doktor tak dapat detect. Apa dia? Dia punya ikutkan tulang belakang dia memang lahir bengkok. Tu peha dia kecil sebelah. So nak buat apa? Dia pembesaran dia pendek kaki dia. Pendek sebelah. So minta- kasut dia kena Cikgu minta suruh buat dia jalan ginjal. Jadi cikgu minta suruh buat kat PU. Doktor tak nak buat sekarang. Doktor nak operate. Nak operate dulu. Doktor nak operate. Besar tak nak. Ya. Sekolah okey. Tahun SPM kan? Dah ready dah? Tak ready lagi. Dah separuh bulan, separuh tahun dah. Dia risau kat tu. Apa subjek apa yang ni? Janji dapat CJSPM tu okey dah. Subjek apa okey ni? Lemah. BI. Okey tak apa. Boleh. So ada lagi. 6 bulan lagi. 5-6 bulan lagi kan? Lagi BM semua okey. Sejarah okey. Maths okey. Tak. Apa. Janji dapat CJSPM tu okey? Lepas dah akan dapat CJSPM tu okey alhamdulillah dah. Dua kali. Jadi kat Lembaga. Lepas tu pergi Bentong. Lepas tu doktor kata tak nak keluar. Zakat tu buat balik. Bagi selesai dapatkan supaya dapat balik mohon zakat. Ini bulan-bulan kita bagi okey? Adik nanti kakak bagi tahu apa-apa ya. Nanti saya check kat hospital. Kalau boleh kita cuba dapatkanlah kad OKU tu ya. Penting tu untuk dia ni masa depan dia. Baik cik, baik jaga diri, jaga makan apa semua. Ni boleh. Ni cek hari-hari tau. Duduk je duduk. Ajar lagi.